Jom kita cakap pasal polio. So, polio ni adalah salah satu lagi penyakit berjangkit yang boleh dicegah dengan vaccination. Again, sempena minggu vaksinasi antarabangsa bermula pada 24 hari bulan April sehingga 30 hari bulan April. So, hari ni kita nak cakap pasal satu lagi penyakit yang kita biasa dengar, iaitu polio. So, polio ni ada disebabkan oleh virus, poliovirus. So, poliovirus. Penyakit lama ke penyakit baru? So, polio ni adalah penyakit yang dah zaman dulu lagi. Dah lama dah penyakit ni. Dalam sejarah, kita rekod lebih daripada 400,000 kanak-kanak yang kena polio, dan biasanya dia kena kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah. Daripada lahir sampai umur 5 tahun. Tapi kalau kita tengok sejarah sebenarnya kan, penyakit polio ni mula direkodkan mungkin seawal tahun 15,080, even 1350 before current era, BCE. Pada tahun zaman Egypt, zaman-zaman dulu kan ada portrait, adalah Egyptian portrait, dia nampak ada tanda-tanda yang mungkin penyakit polio. Tapi polio yang sebenarnya kita mula describe pada mula tahun 1789. So penyakit lama, 1789. Dan apa jadi? Kanak-kanak tu jadi lumpuh, kaki dia deform, dia tak boleh jalan, kena pakai tongkat, paralyzed. Biasa dia efek pada saraf. Gejala awal dia mungkin bermula dengan demam, sakit-sakit badan, sakit kepala, tapi dia akan mula jadi paralyzed, jadi lemah satu badan, lemah sebahagian daripada badan dia, kaki sahaja ataupun sebahagian daripada badan dia. So dia lemah, dia efek pada saraf, dan mungkin satu badan dia paralyzed, tak boleh bergerak, tak boleh bernafas, dan kematiannya biasanya disebabkan oleh respiratory depression. So pernafasan dia just berhenti bernafas. Itu di antara masalah dengan polio. Dan polio ni nak rawat dia sangat-sangat susah, dia tak ada rawatan spesifik, dan dia boleh dicegah dengan mudah melalui vaccination. So vaksin yang mula-mula diperkenalkan di dunia ni adalah pada 1955. 1955 dijumpai oleh seorang doktor, nama dia Dr. Jonas Salk, S-A-L-K, Salk. Dr. Jonas Salk ni dia seorang virologist di Amerika. Dia introducekan kill vaccine. So dia bunuh virus tu dan dia berikan, dan orang jadi kebal terhadap virus ini. Dan lebih pada 90 negara gunakan. Kemudian pada tahun 1961, Dr. Albert Sabin dia buat lebih baik dengan live vaksin. Pun sama, dan sekarang ini kita dah berjaya hilangkan polio. Di Malaysia 1992 kita ada kes, kemudian lama tak ada. Sampailah pada tahun 2021, 2020. 2019 sampai 2020 kita ada kes, tapi by 2021